Pada 14 Disember 2025, dunia dikejutkan dengan satu tragedi berdarah di pantai Bondi, Sydney, Australia. 15 orang terbunuh, 42 tercedera dalam satu serangan bersenjata semasa sambutan Hari Hanukkah. Namun di tengah tembakan, jeritan dan panik, muncul satu tindakan yang mengubah keseluruhan naratif tragedi ini, dan tindakan itu datangnya daripada seorang Muslim. Ketika orang ramai berhampiran, bertempiaran lari, seorang lelaki yang bernama Ahmad Al-Ahmed, Muslim Australia, berusia 43 tahun, yang sedang makan pada waktu itu di restoran yang berhampiran. Apabila melihat ramai orang awam telah terbunuh dan ditembak, Ahmad membuat satu keputusan yang paling berisiko dengan bergegas lari ke arah penyerang. Beliau berjaya melucutkan senjata penyerang tersebut, walaupun dia sendiri telah ditembak sebanyak 2 kali di lengan dan tangan kanannya. Hasilnya, ramai nyawa telah berjaya diselamatkan. Lebih besar daripada itu, ia sekaligus menutup ruang naratif Islamofobia yang sebenarnya menjadi satu perkara yang sangat sensitif, seringkali dibincangkan selepas daripada satu-satu tragedi serangan berlaku. Bayangkan, jika yang menyelamatkan kejadian itu bukannya seorang Muslim, besar kemungkinan ekstremisme Islam akan menjadi topik atau tajuk utama di dada-dada akhbar dunia pada waktu itu. Rentetan peristiwa ini, keberanian Ahmad diiktiraf secara rasmi. Yang pertama, oleh Perdana Menteri Australia yang menyifatkannya sebagai cerminan hati nurani rakyat Australia. Dan yang seterusnya, Premier New South Wales pula memanggilnya sebagai hero dunia sebenar. Namun kisah ini tidak boleh dibaca secara naif. Pelaku keganasan dikenal pasti sebagai seorang Muslim. Pun begitu, kesalahan individu ini tidak sepatutnya dipindahkan kepada seluruh komunitinya. Dan pengiktirafan Ahmad juga tidak seharusnya membawa naratif pengecualian, iaitu Ahmad bukannya hanya senya Muslim yang baik dalam kalangan Muslim yang bermasalah. Ini adalah naratif yang salah, dan tindakan Ahmad itu seharusnya perlu difahami sebagai sebuah peristiwa yang mendedahkan kelemahan stereotip Islamofobia itu sendiri. Ingat, kemanusiaan tidak ditentukan oleh agama, dan keganasan tidak pernah mewakili mana-mana komuniti. Dalam satu tindakan Ahmad, ia berjaya menolak 2 ekstremisme sekaligus. Yang pertama, keganasan antisemitisme yang berlaku di pantai Bondi itu sendiri, dan seterusnya ekstremisme wacana yang menyasarkan umat Islam setiap kali berlakunya tragedi keganasan. Jika keganasan bertujuan memecah belahkan masyarakat melalui ketakutan, maka kisah di pantai Bondi ini memaksa kita untuk memilih sama ada keadilan dan kemanusiaan atau prasangka dan kebencian. Dan dalam dunia hari ini, keberanian sebenar bukan hanya berdiri di hadapan senjata, tetapi jauh lebih penting dari itu, berani berdiri teguh mempertahankan kemanusiaan sejagat. Untuk artikel penuh, layari www.cjm.com.my.